يا ربنا صل على أشرف العالمين. Masuk kitab Muhimmah, muka surat yang 2 lagi. Masih lagi muka surat 2 ni, hak ni yang ada kubah ni. Ni, yang ada kubah ni. Muka surat 2. Tu dia. Bagi ke berapa? 8 dari bawah. 8 dari bawah. Oh, 1 2 3 4 5 ni 7 8. Atau keluar ia kepada majlis zikir situ ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Ni, ni nak masuk hak sedak. Tadi sedak tauhid, sedak cara penipal lah. Ni sedak cara santai, sedak cara layak ni. Nak jadi bidadari syurga. Dan suami nak jadi raja bagi bidadari syurga, raja yang baik. Raja yang bersifat dengan sifat baik. Rasulullah lah. Tengok. Dia kata lagi, atau keluar ia isteri, ia rajak pada isteri kepada majlis zikir. Au sini au litanwi'. Jadi ataupun au litanwi'. Yang ni demikian lagi derhaka ia perempuan juga sebab keluar ia perempuan atau isteri kepada majlis zikir. Keluar kepada majlis zikir itu tanpa izin suami lah. Majlis zikir mana? Zikir yang sunat tak boleh. Kita nak masuk set-set tarekat. Suami tak bagi, tak boleh. Abang, saya nak pergi majlis tahlil. La ilaha illallah. Suami kata tak boleh. Kita tak boleh pergi. Sebab kenapa abang tak bagi? Bid'ah. Suami mujassimah, kaum muda. Ataupun pahamnya yang membid'ahkan tahlil. Maka kita tak boleh pergi tahlil. Sebab apa? Sebab dia larang program sunat. Tak apa. Ataupun dia bukan puak-puak kaum muda. Memang malam tu dia tak bagi sebab dia nak suruh kita khidmat pada dia. Tak benar pergi majlis zikir. Tak boleh pergi. Nak pergi majlis lawak. Tak boleh. Suami tak bagi. Haram isteri pergi. Tu sebab keluar rumah tanpa izin suami tak boleh. Keluar rumah tanpa izin suami haram. Hatta keluar rumah pergi kepada majlis zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nampak tak? Majlis-majlis zikir tak dibenarkan pergi. Saya masuk tarekat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya perempuan nak pergi majlis zikir, suami tak izin, boleh pergi ke bawah, haram pergi. Sebab majlis zikir itu bukan majlis fardu ain, tak boleh. Atau kepada majlis belajar ilmu, tak boleh juga pergi belajar. Kait ilmu mana yang tak dibenarkan pergi belajar jika suami tak izin. Pergi belajar ilmu, walaupun hak mengajar tu Habib Umar, hak mengajar tu Babak Amiru, tak boleh juga pergi belajar. Tapi belajar ilmu mana? Habib Umar baca ilmu mana? Babak Amiru baca ilmu mana? Ilmu yang bukan fardu ain. Tak boleh. Tiba-tiba Tok Guru mengajar bab perubatan syifa. Tok Guru ajar taranum. Tok Guru ajar zikir. Tok Guru ajar qiraat. Apa qiraat Quran yang tidak wajib kita belajar. Tok Guru ajar nahwu. Tok Guru ajar sorah. Tok Guru ajar usul fiqh, Tok Guru ajar mantik, Tok Guru ajar cara bawa kereta, guru memandu, Tok Guru ajar silat, Tok Guru boxing. Baba, saya minta izin suami nak pergi belajar ilmu, suami tak bagi. Ilmu apa? Ilmu boxing. Mek Yah nak belajar boxing. Suami tak bagi, nak belajar ilmu boxing. Ilmu boxing fardu ain ke tidak? Bukan fardu ain. Tak dibenarkan pergi kerana suami tak izin. Tiap-tiap ilmu yang bukan fardu ain tak dibenarkan keluar rumah tanpa izin suami. Walau yang mengajar Habib Umar, walau yang mengajar Babak Ismail sepanjang,
Walau yang mengajar Habib Ali Jufri, tak kira siapa-siapa mengajar, kalau ilmu tu bukan fardu ain, suami isteri tak dibenarkan keluar rumah jikalau suami tak izin. Apatah lagi nak pergi Maidin, nak pergi KB Mall, Kota Baru, nak pergi Pasaraya, tak boleh. Majlis zikir, majlis ilmu tak dapat. Ilmu mana? Ilmu yang bukan fardu ain. Nak pergi mana, Mak Yah? Saya nak pergi belajar. Apa salah saya? Kenapa abang halang saya? Saya nak pergi menuntut ilmu. Ilmu apa, Mak Yah? Fardu ain ke tidak? Tidak fardu ain. Ilmu apa? Fardu kifayah. Ilmu apa? Boxing. Tak payahlah, Mak Yah. Mu nak belajar boxing pula. Kenapa tak? Tu dia. Boxing pakai seragam dia tu seram dah boxing. Pakai seragam boxing apa dia Ustaz Zul? Seluar boxing tu lah. Boxer tu. Tak payahlah Mak Yah. Mu duduk di rumah. Tak payah nak belajar boxing mu Mak Yah. Tu dia. Nak belajar boxing. Duduk dengan Cik Abel ni. Tak usah duduk boxing kat luar lah. Boxing kat rumah lah Mak Yah. Nak boxing. Saya nak menuntut ilmu bang. Ilmu apa tak payah Mak Yah. Duduk kat rumah. Suami tak bagi. Nak boxing. Kalau ilmu bukan fardu ain, tak dibenarkan keluar. Nampak dah? Nampak dah? Jangan. Saya nak belajar tarannum. Tak boleh. Ini minta maaf Baba nak cerita. Pernah Baba tengok dengan mata kepala sendiri. Satu orang guru Quran. Ajar tarannum. Dan pelajarnya perempuan. Belajar tarannum. Tarannum bukan fardu ain. Dan satu guru hafiz. Guru penghafaz Quran, pelajarnya perempuan. Tak boleh, tak sesuai, tak digalakkan. Bahaya. Tak apa Baba, dia hafaz Quran, dia ada ilmu, dia tuan guru, dia Baba, dia habib, dia hafiz. Orang alim, orang ada ilmu, orang hafal Quran, setel lebih ramai, lebih hebat duk goda dia berbanding kita orang awam. Maka syaitan yang awam sudah begitu sangat sukar kita menghadapinya, apatah lagi nak menghadapi syaitan kelah komando, kelah inspektor yang berada pada orang-orang alim. Maka orang alim kena lebih berhati-hati dengan iblis berbanding orang awam. Kalau orang awam berhati-hati 100%, orang alim kena berhati-hati 1,000,000%. Sebab iblis yang ada pada orang alim lebih 1,000, 1,000,000 kali berbahaya berbanding iblis yang ada pada orang awam. Macam mana orang alim yang lebih relax? Orang alim relax dengan perempuan. Ana mudir, ana orang hafaz Quran, ana baca kitab, ana tak apa bergambar dengan perempuan, jumpa pelajar perempuan, mengajar tengok perempuan. Menghadap perempuan. Ana baca hikam, ana baca tasawuf. Anak sufi, tak kira lah. Sufi ke supik ke ais lupi ke supik jabir ke, tak kira siapa. Lelaki dan perempuan itu kena ada dinding, ada hijab. Tak boleh mudah-mudah. Nampak ni? Walau tok guru sekalipun, tak boleh. Tok guru lagi bahaya. Kau tak bahaya tok guru? Bahaya tak tok guru sekali? Bahaya. Tengok, dulu berlaku bila pelajar jumpa pelajar perempuan di tepi pantai. Keluar bercinta, haram. Dimarah oleh pelajar-pelajar Islami. Pelajar-pelajar yang mengaji pengajian Islam. Marah. Apa ni? Pergi di tepi pantai. Kami tak pegang tangan. Kami duduk di tepi pantai. Dia pakai baju kurung, tudung singkat. Awak pakai seluar jean, baju t-shirt. Tak boleh. Haram. Sebab berdua-duaan, bertiga-tigaan. Tak boleh. Berdua, bertiga, berempat. Ada lelaki perempuan. Tak boleh. Tiba-tiba dia buat usrah. Asatizah buat usrah. Laki perempuan satu halaqah. Ana, anta, anti, antuma, antuna, ana, nanu. Dengan lembah lembut sopan santun bincang Islam. Walau bincang Islam, halaqah itu tak bagus. Kerana campur laki perempuan. Walau habaib, walau tuan guru, walau baba, walau ustaz, walau tok wali, tok khamat, hafiz Quran, tak hafiz Quran, hafal hadis, tak apa hadis, tak kira. Dipanggil bahaya lelaki dan perempuan. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak boleh. Ada Baba tengok sendiri.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah pada baba dan ustaz dan kita semua ustaz-ustaz yang terlibat. Dia ni tengok sendirilah. Kita pun masa tu kecil lagi. Kita, pelik lah ustaz ni. Kita pun belajar juga taranum tu. Tapi kita tengok pakcik-pakcik tu datang. Kita belajar budak tak tahu gapo. Bapa tak pandai taranum. Bapa ya lalu. Cuma kita pergi tengok. Masuk kelas kejap. Ada makcik-makcik. Kata ada perempuan majlis ni. Tengok ustaz tu mengajar dengan perempuan. Kan biasalah bila ustaz dia ada ketawa dengan pelajar-pelajarnya yang perempuan. Walah pelajar perempuan itu adalah isteri orang. Ustaz dia ada buat lucu kepada perempuan. Perempuan itu ketawa ki. Padahal perempuan itu isteri orang. Isteri orang bersuka-sukaan dengan suami orang yang bergelar ustaz. Hihihi hu. Kita tengok kau budak rasa tak sedap lah suasana. Dan yang teruk lagi bila nak balik dia kata balik dengan siapa? Sebab kelas tu malam sampai pukul 11 malam 12 malam dia balik taranum ni. Dia sedap. Lepas tu nak pergi dengan siapa ni? Nak balik kat mana ni? Tahu suami tak datang lagi. Rasa tertidur ni mesej-mesej. Tak balas. Naik dengan saya, ustaz dia percayai. Oh ustaz ni dah baba cakap bahasa kias. Kias-kias pun gitulah. Lelaki tak akan pernah tinggal. Dia panggil gapo? Kerisnya di mana saja dia bawa. Keris itu membunuh. Gitu je bapa ayat. Tak faham lah tak faham. Dia panggil minta dengan Allah Taala bi ilmu laduni. Lelaki gi mana-mana kerisnya bersama. Kerisnya membunuh. Nampak tak? Hanya halal kepada isterinya saja. Maka kena takut kita perempuan. Walau orang lelaki itu tuan guru wali besar sekalipun. Jadi dia kata balik dengan saya lah. Perempuan tu balik. Dia yang lebih hebat lagi ada satu orang tu perempuan dia telefon suaminya. Saya ingat nak balik dengan ustaz boleh tak? Dengan ustaz tak apalah. Jadi suaminya okey. Okey ustaz saya okey. Saya tak apa. Ustaz tak apa. Tak boleh. Kita suami jangan bagi. Walau dengan tok guru tasawuf sufi terlebih jalan atas awal minum air strawberry atas langit ketujuh sekalipun tak boleh kita biarkan perempuan kita, isteri kita belajar dengan guru yang tanpa hijab lelaki perempuan. Ini tak digalakkan kerana ada unsur-unsur maksiat, ada unsur-unsur fitnah. Na'udzubillah min zalik. Bahaya. Jelas ni, ayat jelas. Ini jalanan yang dibawa oleh Habib Umar bin Hafiz. Guru kita semua, guru kita tak pernah melakukan hal sedemikian itu, yakni mengajar tanpa hijab. Kecuali majlis itu bukan majlis Habib Umar. Ada terkadang Habib Umar hadir majlis yang ada di hadapannya perempuan. Seperti satu hari majlis yang ada artis tu kan. Abah ada tengok juga dalam video. Itu Habib dia jaga mata. Begitu juga Habib Ali Jufri pernah hadir di satu wawancara yang disoal oleh perempuan. Mereka jaga mata. Itu majlis bukan dia buat. Jadi dia nak pandai-pandai tak boleh. Maka dalam dakwah dia tak boleh kerah. Dia kena slow-slow. Maka bila program tu Habib buat, tak ada laki perempuan. Mesti hijab. Tak ada yang secara langsung laki dan perempuan. Bila program itu dicipta oleh Habib sendiri. Kalau program itu orang lain buat, majlis orang lain buat, terkadang kita tak sempat nak bagi tahu dia dah buat dah. Kita ingatkan dia kenal kita. Bila kita hadir, dah ada perempuan artis dekat depan sana. Maka Habib bila dia mengajar, dia tengok kat bawah. Dia tak tengok perempuan. Dia jaga mata. Sebab apa? Kalau tak sempat jaga semua orang, kurang-kurang jaga kita. Tak sempat jaga semua orang, kurang-kurang jaga kita. Dan tak mampu buat semua, jangan tinggal semua. Buat yang setakat mampu dulu. Jadi, terkadang para guru, dia tak mampu nak tegur pengacara majlis. Takut terasa hati, takut lain kali dia tak panggil dah kita. Maka nak jaga hati, pergi, tapi kita jaga kita. Jangan sentuh dengan perempuan, jangan bersalaman. Jangan tengok mata, jangan interaksi dengan jangan mesej apa yang bukan-bukan dengan perempuan. Kita jaga kita. Kita tengok tempat lain, dia senyum sama, tenang, jaga istighfar dalam jawab, dalam majlis, dalam mengajar kita selawat istighfar, beringat, berhati-hati. Itu cara Habib Umar. InsyaAllah itu hak bapa faham daripada Habib Umar bin Hafiz, iaitu berhati-hati lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para habaib, dia boleh dakwah di Afrika, jutaan manusia itu masuk Islam. Mula-mula cara dia dakwah, dia kata masalah Islam. Dia kata susah Islam kena semayang, kena tutup aurat. Kata satu orang Habib ni,
Tak apa, banyak lagi Islam yang tak semaya, banyak lagi Islam yang tak tutup aurat. Yang penting masuk dulu Islam. Sebab apa? Kurang-kurang lepas dosa kufur. Dosa kufur lebih bahaya daripada dosa tak semaya. Dosa kufur lebih bahaya daripada dosa tak tutup aurat. Biar Islam dulu. Sebab dia target dah. Satu hari dia nak suruh orang ni semaya, nak suruh orang ni tutup aurat. Tapi berperingkat. Begitulah Habib bila dia datang di majlis orang, majlis maulid di Indonesia atau ada capur lelaki perempuan. Peringkat pertama, dia mari dulu, dia tak tegur. Cuma dia kiyah-kiyah gitu lah. Royak kiyah-kiyah, sebut secara tidak langsung, mungkin sebut dalam majlis lain, sebut di Darul Mustafa, tak sebut di sini, di Darul Mustafa sebut. Sebab bila orang minat Habib Umar di dalam majlis maulid, orang akan cari video-video Habib Umar yang mengajar di Darul Mustafa. Di situlah akan ditegur, dapat teguran secara am. Itu salah satu cara dakwah beliau lah kemungkinannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab Habib Umar ada sendiri sebut dalam video, berhati-hati dengan para guru yang ada murid perempuan, yang mengajar murid perempuan tanpa hijab. Atau silap ada dengan babo, kena cari balik. Babo pernah tengok banyak kali jugalah, kalau ingat-ingat babo tu macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina. Kena hati-hatilah kita lelaki dan perempuan. Kena jaga-jaga. Bahaya walau dia itu guru kita, dia tetap lelaki, kita tetap perempuan. Walau dia itu ustazah kita, dia tetap perempuan, kita tetap lelaki. Dia ustazah saya apa? Ustazah pun dia perempuan, kita lelaki. Yang paling hebatnya suami kata, balik dengan siapa? Balik dengan ustaz. Ustaz tak apa. Ayah nak balik, ayah. Ustaz tu lantar. Kalau ustaz, ayah percaya. Oh, tolong si ayah jangan percayakan ustaz, tuan guru, tuan mudir. Ambil ilmu sudah. Jangan sampai percaya. Ada satu orang qadi di Myanmar, bekas qadi, alim sangat-sangat. Umur 70 lebih dah umur dia, masih lagi mengajar, tetapi kecil manis tak mampu baca kitab. Datang masjid pakai tongkat 4. Ini daripada anak murid, bukan anak kepada Allahyarham Pak Sumit Gunung. Anak kepada Tuk Babo dah dia cerita benda ni, pelajarnya sampaikan kepada Babo. Dia satu orang mufti Myanmar datang mengaji dengan ahli khidmatnya, dia datang mengajar. Mengajar. Astagfirullah. Bawa tongkat 4. Tongkat 4 pergi mengajar di masjid. Duduk mengajar di masjid, sedang mengajar di masjid, nak baca kitab tak dapat, murid. Mana khadam dia baca kitab, dia syarah kitab tu. Lepas dia syarah kitab, umur 70 lebih, bekas mufti. Bukan bekas mufti, bekas mufti di Myanmar. Silap apa bekas mufti. So dia mengajar kitab, mata rabun, umur 70 lebih, ada kecil manis, tak mampu berjalan dua kaki, kena guna tongkat 4. Tiba-tiba satu pelajar jemaah hadir. Assalamualaikum Tuan Mufti. Ya saya. Saya nak minta tolong nak tupai berkat Tuan Mufti. Ya saya. Anak saya dirasuk hantu. Sering kali masuk hantu. Okey baik. Kemudian saya nak tolong Mufti tolong rawat, tolong syifa, tolong rawat anak saya dengan perubatan Islam. Tolong baca ayat Quran ke apa. Jadi nak tanya, anak saya tu ada dalam kereta. Mufti nak pergi dekat kereta jumpa anak saya perlu di rumah Mufti ke Mufti datang rumah saya? Nak buat dalam bilik, boleh dalam rumah, boleh dekat mana? Mufti jawab macam ni. Kata Mufti tu kata, jangan sangka saya tua, kencing manis, mata rabun tak nampak, kaki tak boleh berjalan. Jangan kamu sangka saya bekas mufti boleh selamat daripada fitnah perempuan. Fitnah zina, fitnah perempuan. Ini kalam daripada mufti yang memewara, alim, tua. Sudah kita kata tu tak gila dunia dah. Dah ada penyakit kecil manis, mata tak nampak dan kaki tak boleh berjalan. Itu pun dia kata dia tak boleh lepas daripada fitnah perempuan. Jangan sangka saya lepas. Saya tak boleh nak lepaskan diri daripada fitnah perempuan. Lepas tu kalau perempuan ada yang sakit, datang ziarah pondok Babo dulu. Babo tak benar hadir. Babo kata, Babo ada anak saya ni nak berubat, tak benar. Babo darurat kita ajar demo, biar demo berubat anak demo. Kita ayat cara pantai larang macam mana, Tok Bomo kena buat gana, cara nak berubat lagu mana. Kita ayat-ayat baca sendiri. Sebab yang menyembuh bukan Babo, yang menyembuh Allah.
Awak baca ayat macam babo baca. Begitu. Nampak tak? Babo tak boleh kau nak selamatkan anak saya. Sebelum nak selamatkan anak awak, kena selamatkan diri babo. Utamakan keselamatan kita berbanding keselamatan orang. Kalau tak jamin kita selamat, jangan tolong orang. Ini kaedah yang asasi. Kaedah asas. Kita tak boleh selamat diri kita, haram kita selamat orang. Bukan sunat, haram. Ada orang lemah dalam sungai. Kita tak pandai berenang, kita nak tolong dia. Jadi dua orang lemah. Jadi susah kat bomba. Patut kena tolong satu orang, kena tolong dua orang. Orang tak pandai berenang, haram tolong orang. Orang yang tak pandai menyelamatkan dirinya, haram menyelamatkan orang. Untuk diri babo, babo kena. Babo satu spesies yang cukup bahaya dengan perempuan. Ini pengakuan daripada babo sendiri. Isytihar untuk seluruh masyarakat dunia pada hari ini. Satu orang yang bernama Babo Amiru, spesies yang bernama Babo Amiru, begitu bahaya kepada perempuan yang lain daripada isterinya. Jadi Babo mengaku dengan waras Babo, Babo sedar diri Babo tak mampu nak menyelamatkan diri Babo daripada perempuan, maka Babo utamakan keselamatan diri Babo berbanding nak menyelamatkan orang lain. Begitu, itu sistem berfikir kita. Kita orang mukmin, orang Islam, orang yang nak selamatkan diri, nak selamatkan orang. Jangan kita mutarak orang. Ada orang kata, babo tolong isteri saya masuk hatu. Ada berlaku satu orang datuk tak silap. Anak dia ke isteri tak ingat, apa tak sebut nama kat sini. Mari kat rumah nak suruh berubat. Dia kata anak dia ke isteri dia masuk hatu. Minta tolong babo. Kata babo pergi berubat sendirilah. Dia tak siap baca ayat, dia malah baca. Kita katalah baca ayat ni, buat 2 rakaat, baca 40 kali, selepas Fatihah baca 40 kali. Kata panjang saya tak larat. Anak dia sendiri yang malah baca. Pok sendiri tak saya tolong anak bini dia. Bukan suruh bayar, suruh baca. Dia kata saya bayar babo, tak apa babo baca. Tengok. Nak ayatnya rengeng lagi pitih. 1,000, 2,000 dengan semayat. Kata kita bukan nak duit demo. Demo ambil ke demo duit, demo baca sendiri. Pantang larangnya yang tukar semayat hajat ni, dia jangan tinggal semayat fardu. Kalau ada tinggal, dia kena taubat. Lepas tu selepas semayat hajat adalah zikir-zikir bawa bagi. Dia kata lama babo. Oh, Kak Amba baca lama seperti juga. Kalau Amba baca habis tengah jam, dia mau baca habis tengah jam seperti juga. Dia mau baca sendiri jimat, duit tak kena duit kita dah. Baca sendiri lah. Tolonglah babo. Kata isteri kau, anak saya masuk hatu. Kata lebih baik anak dia mau masuk hatu pada kita jadi hatu. Takut babo jadi hatu. Teruk sekali babo Amirul Batu Hitam jadi hatu teruk. Nama tak? Tu dia ada. Oh, boleh kahwin. Apa? Boleh. Settle usaha. Tok guru jadi hatu berjaya settle. Berkahwin dengan hatu, berkahwin dengan sifat hatu tok guru jadi hatu. Bahaya. Kita ayah kita perempuan tak berubah. Lepas tu mana-mana kadang-kadang ada duduk mesej minta berubah. Rakyat terus-terus tak berubah. Kalau perempuan ada penyakit, suruh suami anda datang, kita rakyat cara-cara berubah. Abang ada belajar cara-cara berubah, ada CJ pun ada. Lepas tu ada ijazah daripada Abang Habib Umar sendiri, ijazah perubatan. Kita ada ambil di Indonesia ataupun ada belajar sikit perubatan. Kita ajar tok lelaki demo ataupun adik-beradik demo yang mahram dengan demo tu. Ataupun tak ada nak pergi kerana kita beri ayat. Demo amal lah di rumah. Hasil tak hasil serah pada Allah. Sampai masa sembuh. Sebab sembuh daripada Allah. Bukan daripada babo, bukan daripada ayat tu. Ayat tu ikhtiar usaha saja. Baca ayat ikhtiar usaha. Babo baca pun ikhtiar. Antum baca ikhtiar yang menyembuh Allah. Bukan salah ayat tu. Bukan salah babo, bukan salah anda. Masanya tak sampai. Kadang-kadang kurang tu daripada kita. Kurang bertaubat. Masih lagi kurang pahala. Yang penting, orang bagi ayat, baca istiqamah sampai masa sembuh. Tak sembuh lagi, usaha lagi. Bukan tugas kita sembuh dan menyembuhkan. Itu tugas Allah. Begitu. Nampak dah? Tu bapa tak cara. Dia kata bapa penting diri. Ya, akhirat kena penting diri. Sorry lah. Akhirat kena penting diri. Pastikan diri selamat. Baru fikir orang.
Bila kita alim dah fardu ain, faham molek, barulah kongsi sikit-sikit pada orang sekadar yang tak mudarat. Begitulah. Jadi hati-hati perempuan keluar daripada rumah. Lebih-lebih lagi keluar dengan tidak izin. Walau keluar belajar sekalipun. Tapi kalau ilmu itu bukan fardu ain, haram kita keluar jikalau suami tak izin. Lebih-lebih lagi suami tak izin. Kelah pula campur laki perempuan. Ada bergurau-bergurau senda. Nampak tak? Itu dia. Kadang-kadang bila kelas tu campur laki perempuan, walau kelas pengajian Islam sekalipun, kelas belajar Arab, kelas belajar Islam, bila campur laki perempuan, dia ada mengorak, dia ada ketawa, dia ada jadi kawan. Mana boleh berkawan laki perempuan? Dia kawan saya. Nama apa kawan? Mek Yah. Awak nama apa? Saya nama Khalid. Ini kawan saya, Mek Yah. Kalau Tok Guru ditanya kata gini, mu tak kenal jatuh Tino ke? Saya. Kawan apa perempuan lelaki, mana boleh berkawan lelaki perempuan. Orang tak berkawan lelaki perempuan. Lelaki perempuan ni orang kahwin selalu dah. Mana boleh berkawan lelaki perempuan. Begitu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Gitu. Hati-hati. Bab agama utamakan diri kita. Bab dunia utamakan orang. Bab dunia utamakan orang. Macam mana bab dunia utamakan orang? Kita pergi masjid, tiba-tiba orang bagi nasi. Siapa nak nasi, ambillah. Ada tak banyak. Tuan yang buat tahlil, dia tak ada duit. Dia buat bihun je. Ada 40 bungkus. Jadi saya bilang jemaah kita ada 50 orang. Jadi siapa dia sempat dia ambil. Kita pun kata, kita sempat dah. Kita kata bagi ke orang lah. Kita kat rumah dah ada nasi dah. Bagi ke orang lebih memerlukan. Sebab apa? Behung ni bagi dunia. Ambil sebab orang lain ramah nak lagi. Tu budak-budak ramah, bika budak. Jangan pula kita orang tua bergaduh, berbalah dengan budak. Hai, budak ambil behung apa? Dia tak tahlil, dia tak mengatik, dia tak baca Quran. Duk main kat belakang. Pergi balik ni. Ambil behung pakcik punya. Jangan macam tu lah pakcik. Biarlah budak tu ambil behung pun. Walaupun dia dekat belakang masjid dia bermain, datang masjid dia ambil behung, besok dia kemungkinan jadi pelapis masyarakat. Dialah hak semayang mayak ke pokcik nanti. Dialah yang menghidupkan masjid. Budak-budak lain tak mari langsung. Dialah yang mari makan behung pun. Dia mari tidur budak. Bila dia mari masjid, alhamdulillah dah kita. Cuma orang tua kena pesan lah, jangan ganggu orang belajar, jangan ganggu orang mengajar, jangan ganggu orang ibadat. Kalau ganggu suruh duduk rumah dulu. Jadi budak kalau dia mari tidur sekalipun, biarlah. Janji dia tak ganggu orang. Kalau dia mari tidur, bila dia nak behung, itu dia lah behung tu. Ni kita hak tua, duk bubuk dengan budak kat tak ceridik lah. Begitu. Dia lah esok nak semaya jenazah kita, nak jadi imam masjid tu, jadi makmum, dia lah budak pelapis. Jadi bab dunia utamakan orang. Ada pun bab akhirat utamakan diri. Sah penuh, sah dekat depan kosong lagi. Cik pergi, saya bab akhirat saya utamakan orang. Oi silap awak, bab akhirat utamakan diri. Sah kosong, cup kita pergi. Jangan silakan. Di sana lubang syurga yang lebih berharga, di sana pahala besar ambil. Kamu tak saya pahala. Saya pahala, saya utamakan orang. Oi, apa tak cerdik macam tu? Pahala utamakan diri, akhirat utamakan diri. Itu cara berfikir. Akhirat utamakan diri. Nampak? Bapa tasir kau buat kelas dengan muslimat. Kelas tertutup. Baca tasawuf. Baca tasawuf. Atau tabiat atau kelas tertutup. Baca tasawuf, baca tauhid pun. Takut jadi, Tok Guru jadi jin Afrik. Takut bapa jadi hantu raya. Jadi harimau, kamu jadi kambing. Tak apa baba, kami percaya pada baba. Kamu percaya pada baba, baba tak percaya pada baba. Ada satu orang haji tu, dia suruh berubat isteri nombor 2 dia. Dia minta dengan baba lah. Dia jumpa lepas pengajian, dia ajak baba duduk di satu tempat. Dia ajak baba pergi kedai makan yang tutup. Dia ajak cakap, kata jumpa kedai makan, kata kita tak suka duduk kedai makan. Kalau pergi kedai makan, beli bukus. Kalau duduk pun duduk ambil hak buku. Tak, biasanya tak makan kat kedai, kebiasaan. Sebab kita ni susah nak jaga diri. Jadi, kalau tak mudarat, kalau walik-walik kebiasaan tak makan kat kedai. Jarang sangat makan kat kedai. Dia kurang suka. Bukan tak makan langsung. 80-90% tak pergi. Kalau boleh tak pergi langsung. Kemudian dia pun kata ada kedai tu dia tak buka malam. Dia pun ajak duduk kat kedai tu. Dia pun cerita masalah dia. Haji ni
cerita kat babo lah. Dia cerita masalah bini nombor 2 dia. Dia kata masuk atu lah gini-gini. Minta tolong babo berubat. Kata kita percaya ke babo. Kita kenal babo. Kita tak jumpa lagi orang warak sepuluh babo. Aduh, dia kata. Dia kata kita. Ya, ia kenal kita. Kita kenal kita lebih pada dia kenal kita. Kita jangan terpengaruh dengan pujian orang. Tak ada satu orang pun kenal diri kita melebihi diri kita. Jangan terpedaya. Sebab dia kenal kita dengan kita kenal kita. Lebih takkid, lebih kuat kita kenal kita berbanding dia kenal kita. Dia kenal kita tak sampai 100% pun. Sahibul bait, tuan rumah, adra bima fih. Dia kenal barang dalam rumahnya. Tuan badan kenal badannya. Babo, tuan bagi badan ini, Tuhan bagi pinjam. Maka babo kenal diri babo, Tuhan kenal babo. Lebih pada babo kenal babo. Setakat hak babo kenal babo, babo sangat 3 kali sangat dah. Nak sebut banyak lagi boleh. Takut banyak sangat. Sangat berbahaya bagi kaum perempuan. Babo ulangi, babo amiru sangat berbahaya bagi kaum perempuan. Dia kata saya kenal babo. Oh kita suka. Kata ambo kenal ambo lebih pada demo kenal ambo. Hak babo tak sih ni kita nak suruh tak sah duk suruh tak sih. Lepas tu you duit. You duit. Cerita betul you 500. Kata ambil semula. Ambil buat berubat bini demo. Kita tak percaya kita. Jangan. Kalau nak juga sembuh, kata kita amalan, haji beramal, haji percaya kepada Allah. Lebih baik daripada haji percaya kepada babu. Bagi ayat Quran, lepas tu bagi cara-cara semaya sunat, lepas tu cara-cara buat air tawar, ambil air zamzam, lepas tu capur dengan air 7 kolah masjid. Sebab air kolah ni bekas orang ambil wuduk. Kolah masjid ataupun kolah pondok. Sebab bekas orang celup ambil wuduk tu berkat. Berkat tau. Jangan duk kata bid'ah lah pula. Jadi ambil ayat, ambil air tu, apa ayat cara tu ambil air tu ni. Dia pun tulis-tulis, haji buat macam ni. Lepas tu haji percaya pada Allah lebih baik pada percaya pada saya. Saya tak percaya ke saya. Macam mana haji boleh percaya saya? Dia pun haji tu. Kata ambil balik dah duit. Dia kecil senyap-senyap nak beri duit. Nak cerita masalah dia. Tahu sorry lah tak sih. Walaupun sejujurnya nafsu kita rasa ruginya hilang duit. Kata baik hilang duit pada hilang agama, hilang maruah. Biar. Tak sah. Itu perakat iblis dah. Kata guru baba, sebenarnya bukan hatu nak goda anak haji tu. Hatu nak cari kita dah. Hatu nak makan tok guru dah. Hatu nak kekah tok guru tak boleh. Maka hatu kekah tok guru, hatu kekah tok bomo melalui perempuan yang masuk hatu tu. Jadi hatu dia guna perempuan untuk membinasakan orang lain, tok guru, orang-orang agama. Guna perempuan. Hati-hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati lebih baiklah. Apa letak situ ya. Hati-hati lebih baik. Ikutlah orang lain nak kata suka baik, itu dia dengan Allah, dia boleh pahala. Amin ya rabbal alamin. Habis itu dah. Jadi keluar rumah tanpa izin suami tu tak boleh. Apatah lagi keluar rumah itu belajar ilmu, bukan ilmu fardu ain. Lebih-lebih lagi pula belajar ilmu. Ilmu tu bukan fardu ain dengan guru yang tanpa hijab pula, na'udzubillah. Dan haramlah bagi suami atas menegahkan isterinya, isteri suami daripada keluar. Ada juga suatu ketika haram suami larang isteri keluar. Sebab apa? Kerana ia isteri itu keluar hendak menuntut ilmu fardu ain. Kalau isteri nak menuntut ilmu fardu ain, tiba-tiba suami larang. Ini haram atas suami pula. Sebab suami tak pandai ilmu fardu ain. Tiba-tiba isteri nak belajar fardu ain, dia larang. Haram atas suami pula. Kena berhenti situ dulu. Kena berhenti situ dulu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ada. Kena berhenti mana? Berhenti kat ni. Kita ulang sikit lagi. Berhenti kat. Dan haramlah atas menegahkan. Gitulah. Dia baca sebagai. Tak apalah. Buat ubat dia boleh beramal. Kita target suruh orang beramal. Mudah-mudahan ikhlas mereka yang hadir. Ikhlas yang mereka tolong like video kita, yang tolong share, yang tolong sebar kepada masyarakat. Terima kasih banyak-banyak antum bantu dakwah kita. Kalau kita tak kenal pada hari ini siapa dia, lebih-lebih lagi perempuan, lelaki tak kenal, perempuan tak kenal. Tak apa. Kita satu geng, kita satu tim. Walau jasad kita tak pernah berjumpa, tapi hati kita sama-sama cintakan Allah.
hati kita sama-sama cinta ke Rasulullah, hati kita sama-sama takut jatuh dalam maksiat, maka kita dah jadi satu tim, satu geng, satu family. InsyaAllah kita akan buat reunion, berkumpul kita semua di dalam syurga bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada sahabat yang kita kenal dan yang kita tak kenali. Sanggup sebar, tolong share, tolong like, Masya Allah. Ada hak tolong kerak video pun ada. Cuma hak tolong kerak video tu nak besar lah. Kalau hak kontroversi tu jangan nak kerak. Kalau rasa tak kontroversi, rasa apa hak babo kecek tu sesuai untuk masyarakat, tu kerak lah. Kalau kita nampak macam takut-takut babo sentuh isu-isu tu yang tak sesuai, jangan kerak. Tak tahulah, takut-takut silap, takut-takut ada hak babo silap kecek. Babo ni banyak kekurangan juga. Rasa-rasa setakat ni tak ada lagi. Tapi tak tahulah, takut-takut kita tak perasakan lagu mana. Wallahu a'lam. Untuk Tuhan jaga babo dan antum semua. Kemudian kita semua selamat dunia akhirat, berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah dan Rasul saya kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi minta saya ramai-ramai ilmu fardu ain, insya-Allah. Dan insya-Allah hari Ahad selepas khatam kitab Penawar Hati, kita akan baca kitab Minhajul Abidin dan kitab Safinatun Najah. Baca Safinah dulu sekejap. Kemudian baca kitab Minhajul Abidin. Safinah kitab fiqh, robok ibadat tentang cara-cara semaya, cara puasa, zakat, haji, cara wuduk dan sebagainya. Dan baca kitab Minhajul Abidin, cerita 7 aqabah, 7 bonggol untuk jadi orang ahli ibadat yang sempurna. Cara-cara nak selamat di akhir zaman, kena melepasi 7 rintangan, 7 aqabah, 7 bonggol, 7 halangan. Jadi Minhajul Abidin. Dan Penawar Bagi Hati, kita akan baca ulang. Dia panggil apa? Siri 2. Apa dia panggil Sazul? Musim kedua. Dia panggil Penawar Bagi Hati. Isnin dan Khamis. Dia panggil musim 2. Lepas hotel. Sebab ramai orang minta baca semula. Kata berkat kemungkinan kitab Penawar. Walaupun kitab Jawi, ramai juga peminat dia. Ni nak kata pengarang ni orang-orang yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita baca Penawar tu Isnin dan Khamis. Cuma hari Ahad tu Baba nak ambil untuk kitab Safinatun Najah dan kitab Minhajul Abidin. Kita baca sikit-sikit lah dua tu video. Kita tu insyaAllah dah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Terima kasih kepada yang tolong sebar, tolong share, tolong like, tolong komen yang baik-baik, tolong doa. Dan Baba nak kesempatan nak minta sekalian yang hadir ni doa kepada Baba, yang hadir online, yang hadir offline, minta doa supaya Baba boleh beramal dengan apa yang Baba ucapkan. Minta jauh Baba tergolong dalam golongan orang yang baca kupas dengan halus tapi na'udzubillah tak beramal. Iyadzubillah. Na'udzubillah min zalik ya Allah. Dan Baba harap diri Baba, keluarga Baba dan antum semua para pelajar dapat beramal dengan ilmu yang kita dapat pada kitab fardu ain kita betul ni dan betul-betul yang lain. Mudah-mudahan kita dapat beramal. Amin ya rabbal alamin. Dengan izinmu ya Allah, jadikan kami, keluarga kami, suami kami, isteri kami, anak-anak kami, ibu bapa kami pasangan yang beramal dengan ilmunya. Jadikan kami hamba yang tak berhenti bertaubat. Jadikan kami hamba yang tak kenal erti putus asa. Jadikan kami hamba yang istiqamah belajar, istiqamah mengajar, istiqamah sebar ilmu. Jadikan kami istiqamah jadi asbab hidup agamamu ya Allah. Jadikan kami istiqamah belajar dan beramal. Mudah-mudahan berjaya kami dunia akhirat. Barakah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berjaya kita semua dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh kami, sahabat kami, ampun belaka. Allahumma arham ummata Muhammad. Ampunkanlah semua dosa-dosa umat Nabi. Ya Allah, sayangilah semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatilah, sayangilah kami semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shlih umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, berilah segala kebaikan kepada kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma farrij umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tenangkanlah, lapangkanlah hati kami semua umat Nabi Muhammad. Ya, kami banyak bala, banyak bencana, banyak musibah, kami banyak masalah, banyak dosa, banyak silap kami, namun we gembira, we tenang, we bahagia kami ketika mana kami belajar dan beramal dengan ilmu fardu ain. We bahagia kami ya Allah ketika kami syabak ilmu fardu ain. We berjaya kami dunia akhirat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma Rabbi ighfir lana warhamna wajburna warfa'na warzuqna wahdina wa'afina wa'afana. Rabbi ighfir lana, apalah dosa kami zahiran wa batinan, warfa'na, angkatlah derajat kami zahiran wa batinan, warzuqna, wilah murah melimpah ruah rezeki kami zahir dan batin dunia akhirat. Warhamna, rahmatilah sayangilah kami zahir batin dunia akhirat. Wa'afina, sembuhkanlah segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat. Wa'fu anna, ampunkanlah segala dosa-dosa kami zahir batin dunia akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rabbi, wahai Tuhan kami, ana zalamtu, wa ana asa'tu, wa ana jahiltu, wa ana abdu dhaif. Kami banyak buat dosa, buat jahat, buat khianat. Banyak menzalimi diri kami, banyak menjahili diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Kalau tak ampun dosa kami, celakalah kami, ya Allah. Irhamna ya Allah, wa tub alaina ya Allah, kami bertawab padamu ya Allah, terima taubat kami ya Allah, telah dosa kami sayangilah kami ya Allah. Qalat hilati wa qasurat zunubi, sikit usaha akhirat kami, banyak pula usaha-usaha dunia kami, tetapi ni dosa kami banyak, usaha akhirat sikit tapi dosa kami banyak. Pula dosa kami, kurniakanlah kami segala cahaya kebaikan zahir wa batin dunia akhirat. Jauhilah kami daripada segala kegelapan maksiat, kegelapan dosa zahir dan batin dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, biha bismil khatimah. Matikanlah kami dalam mati yang baik, matikan sahabat-sahabat kami dalam mati yang baik, matikanlah ahli-ahli keluarga kami, semua umat Nabi Muhammad, matikanlah kami dalam mati yang baik, mati yang sempurna, mati yang diredai Allah dan Rasul, mati dalam sempurna taubat, sempurna redha Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Minta jauh daripada azab neraka, kena azabul maut, minta jauh azab mati, azab kubur, azab mahsyar, azab mizan mahkamah akhirat, timbangan, azab asyirat jembatan, titian asyirat, kena azab benak ialah kami daripada azab neraka, azab dunia dan akhirah, segala bentuk azab dunia akhirat we lepas selamat kami ya Allah. Memudahkanlah segala urusan kami, lebih-lebih lagi urusan akhirat kami ya Allah. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, sayangilah kami ya Allah ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Hadiah Al-Fatihah untuk penghulu kita Nabi yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama Allah, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita yang telah mati, keluarga-keluarga kita, guru-guru kita, khususnya ibu bapa kita yang telah meninggal dunia. Marilah kita hadiahkan semua pahala ibadat kita, pahala belajar kita, pahala semaya kita. Khususnya petang ni kita nak hadiahkan pahala Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Allahumma faqihna fid din, wa'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Wahai Tuhan kami, bilah kami faqih, faham halus dalam agama dengan berkat Rasulullah. Dengan rahmat-Mu ya Allah, faham halus dalam agama supaya kami boleh beramal dengan agama Islam dengan puas hati. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, guru yang benar, jalan yang benar. Gunakanlah kami majlis ilmu yang benar, sahabat pengajian yang benar, murid-murid yang benar, suasana belajar yang benar, kitab-kitab yang benar, pengarang kitab yang benar, guru yang benar. Gunakanlah kami guru yang benar, pelajar yang sebenar, guru yang sebenar, pelajar sebenar. Guru yang betul-betul takut Allah, guru yang betul-betul lari daripada maksiat, guru yang betul-betul lari pada dosa, guru yang betul-betul takut Allah, guru yang betul-betul cintakan Allah, guru yang betul-betul cintakan Rasulullah, guru yang betul-betul ingin kembali pada Allah. Gunakanlah kami guru yang benar supaya kami dapat jadi murid yang benar. Apabila guru itu sebenar, maka sebenarlah muridnya. Apabila guru itu bersungguh-sungguh, maka bersungguh-sungguhlah muridnya. Apabila guru itu sebenar, maka sebenarlah muridnya. Jadikan kami murid yang sebenar bagi guru yang benar. Kurniakanlah kami guru yang benar di sisi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, sabit qulubana ala dinik wa la ta'tik. Letakkanlah hati kami dalam agama-Mu. Letakkanlah hati kami dalam taat padamu. Letakkanlah hati kami dalam redha-Mu. Letakkanlah hati kami dalam keselamatan dunia akhirat. Ya Allah, letakkan hati kami dalam belajar dan beramal dan jadi asbab hidup agama, ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bismillah khatimah. Rabbi firli, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Waghfir lana ma ma'adha ya wasi'a karam. Ya Allah, barakah Nabi Muhammad Mustafa SAW. Tunaikanlah segala hajat kami secara batin, penuh dengan rahmat, redha Allah dan Rasul SAW. Setiap saat, setiap penjuru secara batin juga penuh dengan licin, bersih daripada segala bentuk maksiat, jalan-jalan maksiat, jalan-jalan syubhat. Zahir batin penuh dengan ibadat dan ingat Allah dan Rasul, selawat kepada Rasulullah SAW. Zahir batin dan mintalah Tuhan pemudahkan segala urusan kami dunia akhirat. Semoga segala penyakit kami zahir dan batin. Bila salah segala hutang kami zahir dan batin. Bila tenang hati kami zahiran wa batin dunia akhirat. Bila berjaya kami dunia akhirat. Permudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat. Khususnya urusan akhirat kami Allah. Berjaya kami dunia akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban wa qina adzaban. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala sayyidina